Hai Ros. Tengok ni. Ros ni sebenarnya kan 2-3 hari ni dia bad mood sangat. Dengan Cik Dik dengan Cik Ra kau tahu. Dengan Umi dengan Walid dia. Rupanya semalam bila Cik Dik dah mandikan dia, dah buat susukan dia, dah tidurkan dia, rupanya dia merajukkan Cik Lik. Kecil-kecil daripada merajuk. So hari ni Cik Lik bagi dia me time lah. Bawa dia shopping, pilih sendiri. Ni dia pilih sendiri tau. Kat McDonald ni. Kat mana? Dekat McDonald pula. Dekat Shell. Kat Shell. Sorry Shell. Pandai pula Shell tu letak kat bawah. Kau tengok tu. Yang dekat yang boleh budak kecil capai, dia letak kat situ. So Hamna dapat lah dia pilih. Bijak dia. Tak apa, balik belanja So nanti besok kita nak jalan dah. Hamna good girl Nak naik kapal terbang. Nak pergi mana Hamna Ros. Umi dia pun sakit kat semalam. Tak bersihat. So hari ni dah okey sikit lah. Okay, stay tune. Bye. Kita nak jalan mana Cik lah hari ni? Kita nak pergi ke mana? Ke mana Ros? Ros nak pergi mana? Nak jumpa Pak Supir ya? Kalau Pak Supir mesti dah dekat Indonesia. So kita nak pergi Indonesia. Jumpa lagi. Jumpa. Tak cuti. Hai Cik Ra. Kita nak ke mana hari ni Ros? Ros tak panggil. Kita sekarang ni ke Horas. Ke tempat orang panggil Horas. So sekarang ni pukul 3.30 pagi rombongan kita semua sedar. Okay, Hamna cepat. Hamna tadi saya dah makan. Kita cari nak check in bag dulu. Okay, kita tengah. Okay, wajar okay. Okay, bag okay kan? Sekarang ni kita tengah masukkan. Mama wajah tutup. Haram terus. Jumpa kat Kuala Namu je. Aduh. Tu. Jom tak sabar dah tu. Okey, jom Okey. So kita tengah check in bag kita. Ada 14 bag, 15 bag. Okey, insya-Allah. Okey. Oh, tu. Oh, special. Mi. Okey, bye-bye Cik Lik. Bye-bye Cik Lik semua. Wah, rombongan kali ni. Kali ni rombongan ke Kuala Namu, Medan. Kuala Namu. Haji Omar cari Medan. Haji Omar, Medan dah tak ada Medan. Haji Omar. Tiket pergi Medan. Airport nama Kuala Namu. Ada tukar nama dah, airport baru. Itu aku lagi luar saya cek Medan. Medan. Tak keluar lagi kan. Tak ada. Kuala Namu sekarang. Dia dah airport baru. Dulu kat bandar Medan. Bandar Dah ramai. Dah pernah pergi Medan dulu kan? dah pergi. Dah kan? Dulu airport lama kan? Tak tahu lah. Dulu airport lama kat bandar tu. Airport baru Masuk airport baru? Kamu bawa beg merah. Okay, so tema kali ni, hari pertama adalah colour merah ataupun maroon lah. Maroon. So Cik Lik pun baju ni. Cik Lik pun baju colour merah petak-petak. Okay, kita nak tengok ke balai berlepas dulu. Apa terjadi bu? Kenapa dia kelang kabut ni? Cuba share sikit. Share dalam vlog, masuk vlog. Cakap kenapa apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Tukar gate baru. Tukar gate sebenarnya. P berapa? Jadi tadi kita orang kena P9, sekarang kita tukar ke Q7 pula. Tak delay okey. Tak delay insya-Allah. So, kita nak pergi ke sana pula, gate Q. Bertukar arah. Wah, Hamna. Pagi-pagi nak pergi mana ni? Senang hati. Biar ada jalan hati, biar ada jalan kaki ya. Umi dengan Enda. Hamna, bye-bye. Bye. Okey. Kita dah berada di pintu Q. Gate kita adalah Q7. Field service. We will deliver your items to your seat if you have pre-booked them online. Browse our Suncut menu and AirAsia catalog for exciting deals.
Dia sibuk. Tengok tu. Ya, dia makan. Kopi dia nak business class. Bye guys. Makan dulu. So, nampak tak? View kat belakang. Nampak tak nak? Okay, Assalamualaikum. Hai, Ros. Okay, Cik Lik dah sekarang berada di Airport Kuala Namu. Jadi kita baru sampai, baru saja tiba di Airport Kuala Namu pukul 7 suku pagi. So, apa aktiviti kita orang yang pertama ni adalah makan. So, kat mana Cik Lik makan? Mari tengok tu depan dah. Okay, share. Kami Cik Lik makan di restoran Simpang 3. Bagi semua kita punya family semua kenyang-kenyang dulu baru kita start perjalanan ke Samosir Danau Toba. Ni semua kita punya ni lah. Kita punya luggage lah. Okey, Ros. Ros, ha? Dah sampai mana tu? Dah comel lah, Ros. Nak berlari. Berlari, oh, kasut baru tu, nampak tu, kasut baru. Ada. Okay, so kita orang boleh makan dulu. Makan dulu, nanti supir datang, baru kita gerak ke Danau Toba. Okay, trip kali ni Amna Ros follow. Nampak tu Amna. Tadi dia kan dekat atas kapal terbang, dia buat apa ni? Apa aktiviti dia? Main stiker. Main stiker berbaloi kan? Beli stiker tadi kan? Tapi tips dia sebab ni sejam flight kan. Boleh lah kita pergi waktu siang. So kalau flight yang lama kena waktu malam lah. Kena waktu tidur dia malam. Kalau ayam pok dia tengah goreng ayam dia tu. Ayam pok ayam goreng. Ayam pok goreng. Ayam pok ayam goreng. Ini ayam pok. Sampai dah. Tengok sikit. Ayam pok. 2. Okey. Cukup. Terima kasih. Ini ayam pok. Ayam pok ayam sampai dah. Kalau di Malaysia ayamnya pok piring. Di sini ayamnya ayam pok. Ayam pok. Di Malaysia pok piring. Haji Jai. Makan Haji Jai. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Okey, ini geng tak sampai makanan lagi. Okey. Belum sampai makanan lagi. Ni? Wah. Saya makan ayam pok. Ni tak ada makanan lagi. Ambil. Tak ada makanan lagi. Alah. Bibi je sampai air putih je. Aduh. Ayam pok ke? Ya, ayam pok. Wah, ni sedap ya. Okey, Cik Lik nak tour sikit. So, kalau datang sampai je airport dekat Kuala Namu ni, kalau rasa-rasa lapar kan, boleh terus makan ke restoran Simpang 3 ni lah. Okey, keadaan dia cantik. Restoran dia sangat bersih. Biasalah dalam airport kan. Kebetulan kita orang dapat conquer semua kawasan ni. Nampak? Ni semua family Cik Lik ataupun trip Cik Lik lah kali ni. Okey, kita nak makan dulu. Di Medan Kuala Namu, Airport Kuala Namu. Jangan depan. Terus lagi. Alhamdulillah, rezeki kita dapat van baru. 3 hari baru keluar daripada ladang. Baru 3 hari. Ya Allah, cantiknya. Oh, rezeki kita lah. Rezeki tim Cik Lik ni. Gambar. Oh. Baru. Okey. Kereta ni baru keluar daripada kilang 3 hari. Rezeki Cik Lik lah. Bawa trip kali ni. Trip Cik Lik Cation kali ni dapat kereta ataupun dia panggil van persiaran baru. 3 hari baru keluar. Amna punya rezeki ni. Tengok ni. Ini 18 seater salah Cik Lik. Bag Cik Lik ada dalam 15 bag. InsyaAllah muat untuk 15 bag. Bas baru Wah, baru keluar 3 hari. Betul-betul kita dah masuk bas baru lah. Rezeki memang alhamdulillah Pak Gunawan. Nampak ni, Cik Lik ada tadi lebih kurang 15 bag
medium dengan satu large. So kita gunakan Isuzu baru ni. Biasa pergi ALF dia panggil. Nampak ni. Besar. Okey lah? Oi, cantik terbaik. Cantik rezeki lah. 3 hari baru koyak plastik. Allah mudahkan. Baru koyak plastik 3 hari. Koyak plastik. Mas lah, mas. Isuzu. Okey, Cik Lik kena duduk depan lah, supir. Teman supir. Okey. Assalamualaikum. Baru betul lah. Bau kapet pun bersih lagi. Oh, Umi dah buat kuih. Bang, mana bang? Itulah rezeki hari ni. Dengar apa kami pandai. Cantik yang. Macam dekat. Apa tu? Tak ada mereka. Apa Shuri? Danau Toba. Okey, kita dah sampai di Pelabuhan Tiga Ras. Kita tak pergi Parapat sebab kita nak menuju ke arah La Bersa. Tiga Ras. Hotel dekat dengan ni, dekat sini. Oh, cantik. Tak, dia kata kita Parapat kena pergi yang Bunga Batak semua kita nak pergi Gunawan bayar kita dulu. pergi hotel. 14. Kita nombor 1 di depan sekali. Beratus sini. Beratus sini nampak. Tasik Danau Toba. Ini beratus semua ni. Ini beratus ya. Okey. Ferinya. Okey, boleh turun pak? Hey guys, so sekarang kita dekat I tak ingat nama dia apa. But kita akan okay, tu kita punya van. So kita sekarang ni tengah tunggu nak naik ferry. Nampak tu ferry untuk kita pergi Pulau Samosir. Ya guys, so acik-acik kita ada kat bawah. Mak kau. Dadah. Itu. So, bestnya kat sini kan, kita boleh bawa kita punya van tu masuk dalam ferry. Adalah, ferry tu tak besar mana. Semua tak besar mana. Tapi van kita dah besar. So guys, let's see. Lambai-lambai. Mana Joma tengok ada handsome ni. Ada Joma. Kata kapal. Engine brake macam mana ni? Stop engine. Okay, lambai-lambai cik. Ya. Cik Pah lambai-lambai. Sani. Dari mana awak ni? Dari mana awak ni? Acik tunggu apa? Bapak daripada Malaysia. Malaysia. Amna. Kita kat mana? Kita kat mana ni? Okey, setelah perjalanan lebih daripada pukul berapa tadi? Daripada pukul 9 pagi kan? 9.30 pagi sampai kat sini di pukul 2 petang, 1.30 petang. Kita dah sampai ke jetty lah. Jetty, apa nama jetty tadi? Silantar kan? Tak ingat. Pelabuhan Silantar kot, untuk menuju ke Pulau Samosir. Dekat pulau nanti kita terus check in ke Hotel La Bersa. Okey. Okay. Jom. Bye-bye Amna. Bye Amna. Okey, itu adalah kita punya van. Hai, Amna. Balik nak buat video ni.
Awak ni. Anda tak duduk diam. Okey, tu kita punya van warna putih tu. Jadi kita nak naik ferry ni menyeberang Danau Toba. Okay, tunggu kita. Okey, jom ferry dia panggil lah. Dah boleh naik eh? Asal ada kot? Okey. Okey, jom ya. Rakam nak cuba buat eh? Okey, jom. Kita mau naik ke ferry. Jom. Nampak tak ferry tu? Itu semua mostly keluar dari situ. Yay, kita orang punya, zoom in nya. Kita orang punya ferry pukul 2. Sekarang lagi 10 minit. Lagi 10 minit kita orang akan naik. Bye. Okay, jom. Kita sekarang nak naik van. Let's go guys. Itu. Dia tap muka Cilik. Dia gerak. Jom kita naik follow Cilik naik ferry ke Pulau Samosir. Alright. Sini tak nampak. Jom kita ke Pulau Samosir. Alright. Buat lagi. Sabar. Tak detect muka. Okey. Okey. Nanti kita naik ferry ni hari. Okey, Assalamualaikum. Okey, kita jalan kaki masuk ke ferry. Ui, takut lubang Okey. Ni ferry dia. Ferry ni macam lebih kurang macam ferry Langkawi jugalah. Nampak ni? Ni di atas. Di mana ni atas Boleh ni atas. Sama je. Naik. Jom. Pakcik saya ni. Boleh ke tu? Boleh Man? Okey. Kita naik satu. Gelap Di sana lah, dia nak duduk kat luar. Oh, kecil je. Kat sini. Okey, ni keadaan dalam dia. Baik, Ros. Keadaan kat dalam ferry kita. Luar lah. Amna. Atuk. Tak mau Amna? Dia nak kena pegang. Dah. Okey. Jom kita tengok suasana di naik ferry ni. Wow. Pelabuhan ya. Pelabuhan Tiga Ras. Tu nama belakang tu Tiga Ras ya. Dulu kita naik kat Parapat kan? Dulu Parapat, sekarang Tiga Ras. Amna. Bye. Okey. Ya kat atas mana ya? Sekarang kita nak ke mana ya? Samosir. Pulau Samosir daripada ferry Tanjung Silantar. Ferry Silantar tadi. Ni bukan Tiga Ras. Tiga Ras. Sorry. Ini pemandangan di Danau Toba. Tasik Danau Toba. Cantik sangat. Subhanallah. Ada bawa kenderaan. Tu tak ada. Pemandangan depan. Okey, tadi kita kat Kebun Palas, tiba-tiba sekarang kita dekat Tasik ni. Macam mana kat Cameron Highland di Tasik Cameron Highland di Tasik. Kat Cameron Highland di Tasik sebenarnya. Rahsia ni ramai tak tahu. Kebun teh kat Kebun Teh tadi Sungai Palas kan? Kebun Teh Sungai Palas kan? Sekarang tiba-tiba kita dah jumpa turun bawah ada pasir. Ramai orang tak tahu ni pergi Cameron Highland. Kalau nak tahu kena bawa Cilik. Kalau nak tahu ikut Cilik
kita dah sampai di Pulau Samosir. Kita nak masuk ke Pulau Samosir. Mari. Oh, kita jalan dulu. Alhamdulillah. Oh, cantik tu. Okay. Jalan-jalan dulu. 15 tahun. Saya ingat tahun 15 tahun. Robi. Okay. Oh. Pulau Samosir. Yeay, kali kedua. Sebelum ni Celik datang tahun 2009 atau 2008, lupa dah. Sekarang kita berada di Pulau Samosir. Danau Toba. Ini apa nama pelabuhan ya? Simaninda. Pelabuhan Simaninda. Okey, inilah hotel kita 2 hari 1 malam di La Bersa Samosir. Ini hotel baru hotel baru katanya. Kita tengok best hotel sini, insyaAllah. So kita makan tengah hari, lunch kat sini. Sebab tadi kamu dah pukul 3 petang. Kita makan dulu. Alhamdulillah. Okay. Ini hotel ni ibu, dah sampai dah. Kita makanlah dulu. Mau makan lah, senang. Turunkan beg, kita makan. Oh, macam kapal lah, dia macam kapal ya? Dia bentuk kapal. Besar. Hari tu Jumaat kita nak pergi sini kan. Saya kata siapa yang pergi. Okey, inilah kenderaan yang Celik gunakan sepanjang 5 hari 4 malam di Medan, di Samosir, Brastagi. Okey, ELF ni Isuzu boleh menempatkan lebih kurang 18 orang. Tapi oleh kerana kita 14 orang bawa beg, jadi seat belakang tu akan digunakan untuk letak bagasi lah. So Celik tunjukkan. Okey, cantik lah. Selesa van ni, sejuk. Nampak tu. Mana Pak Gunawan, kita punya driver, susun beg kat sini dengan belakang seat tu. Seat last tu letak beg. Okay, kita nak check in dulu. InsyaAllah. Okay, hotel kita di La Bersa. Islam, halal. Dia halal certificate. Halal. Kita dapat. Pagi ada sarapan tu. Okay, standby Celik pergi check in dulu Okay. Okay, ini kadar bilik kita ya Pak, betul. Macam mana? Okay, kita dah sampai nak check in dekat Hotel La Bersa Hotel. Okay, ni sementara Cik tengah check in, ni dia punya view. Dia tengah tunggu kat sana. So yang ni kita tengah nak check in lah. Untuk semua check in 7 bilik Dapat bilik connecting room tak? So Celik dengan Nenda connecting room. Supaya anda boleh merasai makan. Kasih sayang. Tadi dia makan, macam mana boleh makan? Sekarang ada yang makan. Okay, dah sampai dekat hotel kita yang pertama, La Bersa Hotel di Pulau Samosir. Okay, ni peserta kita semua. Okay, macam mana semua okey ke? Okay. Kita makan lepas ni, okey? Haji Umar tanya ni ada bintang atau ada bintang? Ini ada. Hi guys, so we are already arrived dekat hotel dekat Samosir. So hotel dia sumpah cantik gila, as you guys can see. Waktu lawa. So semua orang tengah tunggu. Dulu masa dulu daging ni besar kali.
Baju baby. Okay. Okay, kita dah sampai. Dah dapat bilik kunci hotel kita. La Bersa 5 star. 5 star ke? Okay, kita dah settle check-in hotel di La Bersa ni. Jadi oleh kerana kita tak makan tengah hari lagi, so kali ni Cik Lee bawa diorang semua ni makan dekat hotel ni lah. So harga dia pun berwaktan, jadi menu pun banyak dan jamin halal insyaAllah. So Cik Lee nak share suasana macam mana vibe dekat hotel La Bersa dengan restoran. Tengok tengok ni. So ni suasana dekat dia punya restoran sambil dihidangkan dengan pemandangan Pulau Danau Toba ataupun Tasik Danau Toba. Nampak tu? Semua tengah order tu. Order. Haji okey? Okey, cantik. Haji dah okey? Dah belum? Baik. Itulah kena join Cik Lee Kitchen. Kena ni juga. Abang, order jangan malu-malu, jangan segan-segan. Makannya. Order je. Order bik. Ui, Pak Sani lama tu. Pak Sani. Order okey. Okey, nanti order Ni sarapan sini kan? Sarapan sini kat sarapan breakfast esok. Satu malam je. Okeylah. Terus penat dah okey ke? Okey. Letih sangat tu. Okey. Terus. Kita kat mana? Di Pulau Samosir. Tu Bapak Sufyan sudah datang. Bawa. Duduk mana? Duduk mana tak apalah. Di sini boleh. Sila. Bagi order dia sini. Ya, order je. Gitu. Bye. Hujan, kita duduk dalam kereta je lah ya. Oh, ramai lah ya. Hujan lah? Hujan, tak boleh turun lah. Dah start dah dah. Ini keadaan di Panguraran. Tu ramai nampak tu. Sudah hujan. Malam libur. Wah, cantik ya. Cantik Wah. Ayo, mau turun? Turun lah. Amna kena pegang kan. Wow. Habis. Habis. Ada lagi. Lagi kan? Lagi tahu kan? Ada. Kita tunggu ada. Ada. Okay, Mama, tunggu Mama. Okay, ready. Yeah. Okay, Mama, ready. Okay. Tengok tu.